Okey, untuk versi yang kedua tentang Laksamana Bentan, ada sumber lisan yang mengatakan sebenarnya Laksamana Bentan telah dipanggil ke satu tempat atas alasan untuk mesyuarat untuk pembincangan rahsia sulit kerajaan pada waktu itu. Namun pada malam tu bukannya perbincangan atau mesyuarat yang menanti, sebaliknya adalah sebuah pengkhianatan. Laksamana Bentan telah dikhianati kerana beliau digambarkan sebagai panglima yang paling setia, mengetahui rahsia pertahanan istana, menguasai laluan laut dan sungai strategik, dipercayai membawa ilmu pelindung diri dan juga wilayah. Laksamana Bentan dikatakan telah difitnah, kononnya berkomplot untuk menjatuhkan sultan dan juga menyerang istana, dikatakan tanpa peluang untuk membela diri dan juga untuk mempertahankan diri dia pada waktu itu. Dikatakan ada beberapa taktik yang kotor yang telah digunakan terhadap Laksamana Bentan kerana disebabkan diorang percaya yang Laksamana Bentan ni ada menguasai beberapa ilmu kebatinan. Dikatakan pada malam Laksamana Bentan dikhianati sehingga berlakunya pertumpahan darah. Dikatakan senjata beliau telah dilemahkan. Dalam versi yang paling gelap, dikatakan Laksamana Bentan telah dicederakan sewaktu beliau tidak mempunyai senjata. Tak sangka pengkhianat ni memanglah teramatlah bacul. Dan di saat nyawa Laksamana Bentan di penghujung nafas, maka terlahirlah satu sumpahan. Sumpahan Laksamana Bentan yang berbunyi, jika bumi ini menerima darah pengkhianatan, maka bumi ini tidak akan sesekali menerima darah dari keturunanku. Itulah sebabnya kenapa dikatakan keturunan Laksamana Bentan dilarang kembali ke Kota Tinggi, kerana dipercayai tubuh keturunan Laksamana Bentan akan menolak tanah dari Kota Tinggi, dan juga reaksi fizikal seperti rebah, sakit dan muntah darah dianggap jawapan sumpah. Kenapa sumpahan Laksamana Bentan ni dianggap kuat? Kerana dalam kepercayaan Melayu lama-lama dahulu, diorang percaya apa-apa sumpahan ataupun doa orang-orang yang teraniaya, terutama sekali sewaktu berada di penghujung nafas, dikatakan sumpahan tu adalah terlalu sakral, terlalu kuat. Sama juga dengan orang kata sumpahan Masuri yang menjatuhkan sumpahan dia pada penghujung nafasnya. Adakah sumpahan ini masih lagi berjalan? Kerana secara peribadi, aku pernah mengenali seseorang yang mengaku bahawa dirinya adalah keturunan Laksamana Bentan. Tetapi secara logiknya, kalau dari segi perubatan, muntah darah bukanlah bermaksud yang kau adalah keturunan Laksamana Bentan. Kerana dari segi perubatan, muntah darah mungkin boleh disebabkan oleh gastrik ataupun ulcer, ataupun mungkin korang sendiri ada mengalami beberapa siri psikotik seperti anxiety ataupun panik sehingga menyebabkan korang muntah darah. Maksudnya panik yang teramat kuat dan teramat dahsyat, trauma yang teramat kuat dan teramat dahsyat. Jadi jika korang pernah kebetulan termuntah darah sewaktu berada di Kota Tinggi, sebelum korang sibuk untuk mengetahui adakah korang keturunan Laksamana Bentan ataupun tak, adalah lebih bagus jika korang terus pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya.